Pada tahun 60-an tu ada seorang guru wanita, dia diberitahu oleh doktor dia supaya gugurkan kandungan. Kerana difficult pregnancy memang memudaratkan. Tapi disebab dia dididik dengan budaya Melayu dan kefahaman tuntutan Islam itu, maka dia berat. Jadi dia pergi, ada 2 je klinik swasta dekat Perlis pada waktu itu. Dan dua-dua doktor swasta tu malangnya juga bersetuju supaya dia menggugurkan. Jadi dia minta suami dia ni, guru juga, untuk mengambil pinjam kereta orang kampung dan third opinion. Pergilah ke Lostar, adalah satu klinik ni. Ada 2 doktor, doktor lelaki depan, doktor perempuan kat belakang. So dia jumpa doktor lelaki kat depan. Doktor lelaki cek, betul, saya ringkaskan sikit, cerita ni panjang. So doktor kata, yes, there might be complications, but with our face and everything, I think you should keep the baby. But what do I know? Doktor kat belakang tu lagi terror, lagi hebat, macam tu lah lebih kurang dia kata. So dia pergi jumpa doktor kat belakang. Doktor kat belakang tak cakap dengan doktor kat depan. Dia pun cek. Dia pun cakap benda serupa, malah dia lebih menggalakkan. Kalau 2 doktor Melayu Bumi Putera Islam di klinik Maha di Lostar tak kata macam tu, saya tak wujud. Doktor di depan nama dia Dr. Mazir Muhammad, doktor di belakang nama dia Dr. Siti Hasmah. So, Tun Dr. Siti Hasmah dan Tun Dr. Mazir. Tujuan saya cerita ni kerana walaupun saya ada kisah begini, tapi bila saya jadi wartawan, I don't owe anyone anything. I only owe the people, the rakyat Malaysia kebenaran.